Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah diberi kesempatan sekejap untuk kita kongsikan tentang satu perkara yang banyak dalam saya punya komen, iaitu botol kicap. Botol kicap. Ada orang letak macam botol kicap. So saya pada mulanya tak fahamlah apa maksud botol kicap itu. Tetapi lepas saya melihat beberapa trolling video dan sebagainya, saya rasa saya dah fahamlah. Dia sebenarnya nak menceritakan pasal tentang seorang lagi yang menceritakan tentang botol kicap. So botol kicap ni baguslah kan, ada lemak, kicap tu sendirilah ada lemak dan sebagainya. Dan of course dia baguslah untuk kebanyakan orang pun gunalah. Tapi apa relevansi dengan video saya atau dengan saya pun tak pastilah. Mungkin warna kulit saya ke dan sebagainya, mungkinlah, ya, tak tahulah mana satu kan. Tapi saya anggap perkara atau komen-komen yang diberi oleh sahabat-sahabat kita ini, kebanyakan yang saya lihat lah, yang mungkin yang fake ID ataupun ada di kalangan mereka yang memang ada gambar dan sebagainya. Mungkin dia sajalah nak provoke kan. Dia pun tak ada kerja banyak. Dia tengok video kita, dia tak boleh terima kebenaran. Sebab itu dia diprovokkan diri dia untuk nak letak benda-benda ni. Ada pula yang cakap belacan. Dia siap letak belacan kat situ. Saya pun tak faham kenapa. Ya, cuba bayangkan ini kepada sahabat-sahabat kita, non-Muslim kita. Cuba bayangkan kalau saya meletak perkara yang mungkin akan mengguris hati anda. Macam mana? Sebab itulah dia nak provoke kita lah, basically kan. Cuba bayangkan saya letak perkara yang mungkin akan mengguris hati mereka ataupun mungkin kaum mereka dan sebagainya. Ya, sebab dari dulu kan, kalau kita tengok masa saya sekolah ataupun sekarang pun ada lah perkara-perkara yang sangat sensitif, perkataan yang sensitif yang kita gunakan, iaitu sebagai contoh belacan. Ini saya rasa satu perkara yang perkataan yang sensitif. Walaupun you boleh cakap lah, saya pakai tu untuk masak lah, apa benda lah dan sebagainya, tetapi kita tahulah makna di belakang tu. Ataupun untuk kaum India pun dia ada sesuatu yang dia akan cakap, Cina pun ada sesuatu yang ini dia akan cakap dan sebagainya. So kalau kita start, itulah dia nak provoke. Basically mereka punya intention nak provoke. So saya pun tak termakan lah kalau you nak letak botol kicap ke dan sebagainya, atau you nak letak apa-apa pun tak kisah. Ya, so janji you happy. Janji you puas hati. You luahkan semua benda, you letak kat situ. Sebab kebenaran tu tak boleh lari mana pun. Kebenaran tu tak boleh lari ke mana pun. Ada di kalangan mereka pun menceritakan yang agama mereka lah agama pertama di dalam agama pertama yang wujud. So saya punya persoalan dia, prove it. Senang saja, prove it. Sebab pencipta kita ialah Allah. It's very clear. Very clear. Ya, yang menciptakan dunia ini ialah Tuhan yang satu, iaitu Allah. Ya, so we are created. That we are all clear about it. Ya, semua orang tahu kita diciptakan oleh Tuhan yang satu. Ya, bermula daripada Nabi Adam, ya, Eve dan sebagainya, ya, Nabi Adam, Eve dan sebagainya, dan keturunan sehingga Nabi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini kita dah faham dah, dan Jesus dan sebagainya. So kita kena tahu, ya, itulah kalau mereka ni yang menceritakan agama mereka lah yang pertama dan sebagainya. So prove it, buatlah video ataupun bring the proof. So baru kita boleh cerita. Jangan main komen yang tak pergi ke mana-mana pun. Sebab setiap video, I'm sure in this video pun akan juga keluar botol kicap. Kita tahu trend dia sekarang ni, selepas yang seorang so-called cikgu tu
Cikgu Chandra lah, okay. Saya tak tahu macam mana, saya pun tak tengok VTT yang dia letak. Tetapi mungkin daripada itu mereka dapat inspirasi lah untuk letak botol kicap. Dan sekarang ni banyak pula botol kicap dia orang letak kat saya punya komen. Dan dah mula dah pasal belacan dan sebagainya, ya. So saya nak memberi bukan kita nak cakap apalah, cuma kita kena peka dan sensitif, ya, because I think kita di Malaysia ni kita sangat harmoni tau sebenarnya. Kita harmoni, we are very harmonious. Tak ada isu lah kita jumpa siapa-siapa pun tak ada masalah. Bersama dengan kaum lain ke atau agama lain pun kita masih boleh duduk bincang borak dan sebagainya. So ada juga di kalangan mereka yang call saya dan cerita pasal perkara yang mereka tak berapa happy dan sebagainya. Okay, tak ada masalah. So I like that kind of conversation. Bukan kita main taruh saja dekat kita punya komen, and also kita nak dapatkan. I tak tahulah apa niat dia sebenarnya. Mungkin masa tu tak tahulah dia in the right state of mind, ataupun dia tengok banyak video saya dan dia masukkan yang tu, saya pun tak pasti. Tapi teruskan. Teruskan. Janji tak tak ada kena-mengena dengan 3R, iaitu race, religion and royal. And also of course bab-bab agama ni. So kalau itu yang paling sensitif, dan juga VTT saya, semua VTT saya memang dipantau. So kalau dapat call, then you akan tahu. Sebab saya juga saya pun bergiat aktif dalam kes-kes macam ni lah, mereka yang buat komen dan sebagainya. So kalau mungkin dapat call, dan akan tahulah, kena jawab jugalah. So kita tak nak pergi sampai tu tau. Sebab kita nak, kalau tak puas hati terus datang cakap, no problem. Saya punya nombor memang ada kat profile saya. Boleh call saya, boleh cakap dengan saya, no problem at all. Tak ada masalah. Kalau tak puas hati, cakap je terus. Dan kita boleh tengok kenapa you tak puas hati, kenapa you tak puas hati. Dan juga saya tak pernah pun mengkritik, mengkutuk dan sebagainya agama lain. Sebab seperti saya cakap, Islam dah very clearly say, kita tak boleh langsung kita tak boleh mengkritik, mengapakan tentang agama lain. Because agama kamu, agama kamu, agama kita, agama kita. So let's be like that. Jangan kita nak terus nak provoke dan sebagainya. So stop botol kicap. Itu saja saya dah cakap. Tapi I find this is like something to talk about lah, because kita kan nak masuk 2026 ni, kita berubahlah sikit kan. Jangan kita nak terlalu ni lah. Kalau kena dengan topik tak apalah, tiba-tiba botol kicap. Saya buat syahadah tu kenapa ada botol kicap kat sana? Mungkin tak tahulah. Mungkin dia owner, saya sangka baik lah. Mungkin dia owner kepada botol kicap. Mana tahu kan? Dia nak saya jadi ambassador dia. Dia nak bayar sikit duit. Okey lah, tak ada masalah macam tu kan. Mungkin ambil sebagai duta botol kicap. Ataupun bukan botol kicap lah kan. So saya boleh je, tak ada masalah. InsyaAllah. Semoga Allah terima segalanya. So ampun maaflah jika ada apa-apa yang mengguris hati sesiapa lah, especially yang letak botol kicap, belacan, bagailah. So may Allah accept. Assalamualaikum.